Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan faraid, contohnya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan jadi pentadbir untuk KWSP seseorang. Kalau nak saya kirakan pengiraan faraid, boleh sahaja tanya saya. Okey, saya akan kirakan untuk tuan-tuan dan puan-puan ni. Dia masih hidup. Dia bagi penama kepada isteri dia. Ditulis, okey sayang, ini adalah KWSP saya ada 1 juta katakanlah. Dia bagi 100% kepada isteri sebagai penama. Okey, sebagai penama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawasanya isteri ni bukan dapat, contohnya dia ada 1 juta. 1 juta ni kepada isteri. Bukan. Okey? Bukan. Isteri ni, terbelit-belit lidah. Isteri ni hanyalah sebagai pemudah cara. Isteri ni adalah sebagai orang yang uruskan harta pusaka itu. Orang yang cara, orang yang buat pengurusan untuk mengeluarkan daripada KWSP dan keluarkan dan bahagikan ikut faraid. Okey, kita katakanlah saya buat ilustrasi. Sidik ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Isteri ni walaupun dia 100% pegang KWSP, dia bukan dapat semua ya. Okey, katakanlah dia ada siapa? Dia ada anak lelaki. Okey, anak lelaki ada berapa orang? Anak lelaki 1, 2, 3. Katakanlah 3. Saya reka je ni soalan ni. 3 orang anak lelaki, lepas tu ada seorang anak perempuan. Lepas tu dia ada ibu. Bapa dia dah meninggal dunia dahulu. Bapa dah tak ada. Bapa dah meninggal dunia dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Isteri ini sebagai penama. Isteri ini sebagai penama, dia perlu bahagi ikut faraid. Macam ni caranya. Gini, tengok molek-molek. Dia bukan dapat 100% kepada isteri.